Hanya jemaah haji yang benar-benar sihat dan layak akan dibenarkan menunaikan ibadah haji musim 1447 Hijriah. Ia sejajar syarat baharu kesihatan yang diumumkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, Malaysia komited mematuhi syarat baharu itu yang bertujuan menjaga keselamatan, kelancaran dan kesempurnaan ibadah para Duyufur Rahman. Justru Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kini memperkukuh sistem pemeriksaan kesihatan wajib bagi memastikan tahap kesihatan setiap jemaah berada pada tahap terbaik. Sementara itu, beliau menjelaskan penangguhan giliran haji bagi jemaah yang belum mencapai tahap kesihatan minimum bukan suatu sekatan. Sebaliknya, peluang untuk memperbaiki kesihatan dan bersedia sepenuhnya. Tabung Haji turut memastikan setiap penginapan jemaah di Mekah dan Madinah dilengkapi kemudahan klinik, farmasi serta pegawai perubatan bertauliah. Manakala kes serius pula akan dirujuk ke Hospital Arab Saudi di bawah pemantauan pakar KKM.